Kalau kita kacau, alah dia bercampur juga. Bendali ni kalau ketupatan dia berbeza, dia tak akan bercampur dengan satu sama lain. Yang pertama tu kita tengok saya masukkan air sirap. Kemudian kita masukkan pencuci pinggan. Tengok dia tak bercampur kan. Jadi pencuci pinggan tu dia duduk dekat bawah sebab ketupatan dia tu tinggi. Jadi dia duduk bawah dan air sirap tadi duduk atas. Kemudian last sekali kita masukkan minyak. Minyak tu bila kita tuang dia akan turun ke bawah, tapi disebabkan ketupatan dia tu rendah, jadi dia akan akhirnya naik ke atas balik. Itu menunjukkan ketupatan minyak lebih rendah daripada air dan juga sabun basuh pinggan tersebut. Ketupatan sabun basuh pinggan tu dia lebih kurang 1200 kg per meter kubik, manakala air 1000 kg per meter kubik, manakala minyak masak ketupatan dia 900 kg per meter kubik. Jadi disebabkan ketupatan dia berbeza, jadi dia berada pada lapisan yang berbeza. Bermaksud yang lebih tumpat berada di sebelah bawah dan yang kurang tumpat akan berada di sebelah atas. Tapi sebab apa bila kita kacau dia bercampur? Siapa tahu jawapannya? Sila komen di bawah.